nak sambung wire kan, dah tak payah lagi nak solder-solder. Kita boleh sambung pakai lighter je tau. Okey, kau tengok ni. Ini adalah set apa tau? Set soldering set soldering bakar lah aku panggil lah. Aku pun tak tahu apa nama sebenar dia ni. Okey, so kalau korang tahu nama sebenar dia ni, cuba korang komen dekat ruang komen apa nama dia ni. Okey. So yang ini kau tengok contoh nak aku bagi contoh lah. Okey. So aku potong dulu wire ni. Potong dulu dua wire ni. Ini sebagai contoh je tau. Jangan pula nanti kau cakap, bang, itu wire negatif positif abang campur tu kenapa kan? So janganlah macam tu. So yang ni tengok So kita buat macam ni dulu. So yang ini kita kupas sikit wire. Kita kupas sikit wire sini. So kita pintalkan dia. Kasih panjang sikit lah, senang nak pintal kan. Pintalkan dia. Korang tengok macam mana function dia. So ini siapa-siapa yang nak DIY dekat rumah kan. Nak selamat lah senang cakap. Tak nak guna black tape kan. Okay, boleh gunakan cara macam ni. So dah sambung tadi, boleh nampak Kita dah sambung tadi macam ni. Dah pintal-pintal macam ni. So kita tarik masuk kat sini. Ngam-ngam penyambung dia ni dekat mana tahu? Dekat bahagian timah dia ni. Ni timah ni. Dekat tengah-tengah ni adalah dia punya timah dia ni. Lepas tu, okey, kita bakar dia. Bila kita bakar, nanti plastik ni dia akan kecut tau. Plastik ni dia akan kecut sebab ini adalah macam plastik apa tu kat shrink yang boleh mengecut tu. So kita bakar lagi. Okey, sebaik-baiknya kita kena bakar ataupun kita kena layur dia pakai heat gun tu. Okey, tapi saya tak ada heat gun, tapi saya percaya pakai lighter pun dia boleh cair juga sebab dia punya timah dia ni. Okey, tolong kejap long. Angin lah. Angin. Angin. So, jadinya, dia jadi apa cakap? Dia susah nak mencair pula ni kan. Okay. Nampak tak? Timah dia dah cair tu. Nampak? Timah dia dah cair. Tu. Nampak kan? Nampak? Timah dia dah cair dah. Terus, automatically, dia terus melekat. Yang ni kita boleh lah shrinkkan dia lagi sikit. Sini kena bakar sikit lagi. Dah. Jadi, siap. Lulus. Nampak? Terus siap. Lulus terus ni. Timah dia ni terus melekat ni. Nampak? Ni, tak percaya ke timah dia melekat? Kan aku rentap juga ni. Tak payahlah So, nampak tak ini? Senang. Selamat nak sambung wire. So, dah ada macam-macam saiz ni. Ini wire yang besar pun boleh. Okey, yang kecil pun boleh. Ikut korang punya saiz lah Yang ini aku nak try yang besar ni pula. Aku nak try bakar. Kalau aku bakar ni timah dia ni, mencair tak timah dia? Sebab dia bukan pakai timah biasa tau. Dia pakai timah yang jenis cepat cair. Dia kena lighter, kena api sikit je dia dah cair. Nampak? Ni sebab nampak dia dah cair. Nampak? Nampak? Dia terus mengecut timah dia ni. Terus kecil jadi macam ni. Nampak? Plastik dia. Inilah function dia ni. So, jadinya, kalau korang nak sambung-sambung wire, tak nak guna black tape, takut guna black tape nanti apa? Nanti leaking lah, apalah semua sekali. Korang try guna ni. Penyambung ni. Penyambung wire ni. Ini dia datang satu set dia ada datang pelbagai saiz. Kau tengok dekat dalam beg kuning. Harga dia tak mahal sangat pun. Untuk orang DIY, memang sangat-sangat praktikal lah. Memang sangat-sangat sesuai lah. Kalau untuk wire-wire man, nak pakai benda ni, koyak juga. Tapi tak apalah. Korang kan boleh cas mahal-mahal. Kan nak sambung wire dengan pakai konektor, pakai ni, baru boleh cas mahal. Sejadinya, okay, gurau. Jangan marah pula. Okay, sejadinya kalau nak guna pun boleh. Lebih selamat, waterproof Kalau korang tengok yang warna kuning-kuning kat tepi dia ni. Okay, yang kuning-kuning ada merah-merah, biru-biru ni. Ini bukan code color Ini bukan code color. Ni yellow red, yellow face, red face, blue face. Bukan. Ini adalah dia punya silikon dia. Maksudnya, lepas dia dah mengecut jadi kecil macam ni, daripada besar tadi ni, dia jadi kecil macam ni. So, wire-wire tu air dah tak boleh masuk dah. Sebab yang kuning tu dia akan sealkan habis semua wire tu. Itu dia punya kelebihan, dia punya penyambung wire ni. Okay, so yang ni aku tinggalkan dekat dalam beg kuning. Kalau korang nak, korang grab sekarang. Tapi untuk orang DIY, wajib beli satu ni standby dekat rumah. Nak sambung wire apa pun boleh pakai ni. Okay, Assalamualaikum.